Barley atau oat, mana lebih baik untuk diet? Cuba komen dulu kat bawah tu. Teka dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawapan dia adalah kedua-duanya baik dan kedua-duanya juga ada yang tak baik. Okey? Sebab apa tak baik? Sebab zaman sekarang ni kebanyakan yang dijual di pasar raya, oat dan juga barley ni dia dah ada gluten. Gluten boleh menyebabkan keradangan usus kepada mereka yang sensitif kepada gluten. Okey, kalau anda tak ada masalah dengan gluten, tak ada masalah. Tapi yang lebih baik adalah kita cari yang organik. Kalau organik, dua-dua ni pun elok untuk kesihatan kita. Cuma kita kena ingat ialah kedua-dua makanan ni adalah jenis karbohidrat. Karbohidrat kita hanya perlukan dalam 15% sahaja dalam pemakanan seharian kita. Okey, kita nak makanan yang lengkap dengan pelbagai nutrisi, dengan lemaknya, protein, karbohidrat, vitamins, minerals. So kita kena pilih makanan yang lengkap untuk badan kita semasa kita sedang berdiet. Itu adalah yang lebih baik. So harap dapat menjawab persoalan kepada yang bertanya. Apa lagi dua makanan yang anda nak compare? Cuba komen kat bawah tu. Dan jangan lupa share video ni supaya ramai lagi tahu tentang dua pilihan makanan ni.